bahawa saya tidak tahu akan apa-apa rintangan yang sah mengapa saya tidak boleh disatukan dalam perkahwinan dengan Fazilah Farina anak merhum, dan saya mintalah sekalian yang hadir di sini menyaksikan bahawa saya, ayah pak anak lelaki B. Subramaniam, mengambil kamu Fazilah Farina anak merhum menjadi isteri saya yang sah. Okey. Silakan. Saya dengan sesungguhnya membuat akuan bahawa saya tidak tahu akan apa-apa rintangan yang sah mengapa saya tidak boleh disatukan dalam perkahwinan dengan ayah pak anak lelaki B. Subramaniam, dan saya mintalah sekalian yang hadir di sini menyaksikan bahawa saya, Fazilah Farina anak merhum, mengambil kamu ayah pak anak lelaki B. Subramaniam menjadi suami saya yang sah. Okey, baik.